Okay guys, so hari ni kita dekat JB Perling lah. Jumpa akak dengan abang. Okay, so dia pinjam 3,000. Okay, kak, ini 3,000 ha. RM1,000. RM2,000. Lagi RM1,000. Okay, so 3,000 tak apa-apa. 3,000 tak apa-apa pun, tak apa-apa kan. Okay, so rasa macam mana kita punya servis? Happy. Senang lah, senang urusan. You jangan cari penerangan you bagi kita orang faham yang first time untuk pinjam. Boleh. Sebab kita orang tak pernah pinjam. So dia tahu macam mana law. So bila you terangkan dengan masa yang tak berapa panjang ni, kita boleh faham. So okay lah. Boleh. Service. Thank you.